Jika hari ini yang terakhir, izinkan ku mendengar suaramu lagi. Cikgu Firuz dan Zainal yang Ketua PIBG SMK. Jika hari ini ku menghembuskan nafas terakhir, pedulikah kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya wartawan kru TV PSS Khairah pada hari ini melaporkan. Jadi pada hari ini kita menyaksikan majlis persaraan bagi Puan Zaliza binti Arifin. Jadi saya berada di kantin Sembaka dan sebentar lagi saya akan menemu Cikgu Zaliza. Mari kita lihat. Terima kasih pada semua. Selamat tinggal Sembaka. Cikgu harap semua murid-murid di Sembaka akan menjadi murid cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu, ku ingin pulang. Jadi, itu sahaja untuk laporan hari ini. Terima kasih Puan Zaliza kerana menjadi inspirasi bagi semua anak-anak Sembaka. Semoga Puan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan bahagia selalu. Saya, Khairah, wartawan kru TV PSS pada hari ini melaporkan diri. Lensa kami, cerita anda. Teriaklah